Gaji saya dalam 700 je sebulan. Banyak 700. JKK 3,5. Faham tak? Dua kali tu. Biasanya saya bagi mak saya 50. Tapi bila saya menyewa rumah sendiri, jadi duit kadang-kadang dang sampai ujung bulan habis. Boleh tak kalau kita beri duit pada mak saya itu? Dia beri mak dia 50 sebulan. Lepas tu dia kata dah duduk mak sewa, jadi tak dang nak ambil. Tak, gaji 700, mak sewa 300, tinggal 400, extra 80. Mana hari look prepaid dia meriah sehari, nak tak dang juga. Tu baru pakai anda kat. Nak. Kalau anda ekor berat nana bekok muka. Nah. Kemudian dia kata 50 tu nak berhenti beri kepada mak. Tengoklah kalau mak tu kaya molek Mak kita kaya dah. Tapi mak kalau mak kita tu berhajat jangan berhenti Nak mak kita tu orang berhajat jangan berhenti. 50 tak berapa sen. Kita 750 berapa persen baru 1 per 1 per berapa? 1 per 13%. Berapa? Baru apa benda ni 8% baru. Tak? Sumbangan kita. Berilah 50 tu. Buat kerja lain lah awak tambahan. Kalau tak cukup nak awak guna. Buat kerja lain lah. Biarlah 50 tu dah saya tarik balik lah. 50 ya je. Nak? Kalau mak kita tu akan senang kan bola mak tak cukup mak. Jadi kita mak akan senang dah. Kalau kita 50 ni nak tak mau dah boleh tak? Pasal tak cukup nak bayar rumah sewa. Lepas tu mak tambah pula 50 sebulan kita. Tu mak kita senang dah. Tak? Tak apa cakap tu. Orang tua ni kalau kita khabar susah gitu, dia tak payah kena. Nak? Tak payah kena. Nak ayah. Mak payah sikit.